Hakim rasa ada sesuatu ataupun ada satu energi, satu kuasa yang cuba nak menembusi dia punya sukma dia, dia punya jiwa raga dia. Dalam bahasa mudah dia, Hakim beritahu, dia cuba nak scan Hakim lah. Hakim rasa pelik waktu tu. Dia rasa macam kan ada sesuatu yang nak try dia, yang nak cuba dia. Sosok hantu tadi ni tu, dia berpusing pula pergi depan kaki Man ni. Man, dia terkejut, dia terus bangkit duduk untuk tengok betul tak betul. Dan ketika dia nak bangkit duduk tu, dah bangkit duduk dah lah, dia rasa tertolak ke belakang balik. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk klik video saya pada hari ini. Moga anda semua dimurahkan rezeki dan diberilah kesihatan yang baik. Bersama saya lagi, Hanif Zaini. Okey, hari ini kita ada satu cerita yang sangat menarik yang dihantar oleh subscriber kita lah, geng kita juga, yang nama dia Hakim. Cerita yang dikongsikan pada kita ni adalah pengalaman dia 15 tahun dahulu ketika dia belajar di sebuah pondok di utara Tanah Ayam. Hakim ketika ni baru berusia 12 tahun. Tapi waktu ni dengan gaya dia cerita tu, dia ni antara yang matang awal lah. Dan daripada gaya cerita dia ni rapat dengan Tok Wan dia. Dan bila dia rapat dengan Tok Wan dia ada belajar serba sedikit lah tentang ilmu putih dengan Tok Wan dia. Sebab Hakim ni pun dia menceritakan yang dia ni memang daripada kecil dia minat dengan ilmu-ilmu orang Melayu, peta-peta orang Melayu, ilmu persilatan, ilmu kesihatan. Jadi serba sedikit dia belajarlah dengan Tok Wan dia yang pandai bab-bab ilmu macam ni. Ketika Hakim dan keluarga dia tengah makan, pada waktu itulah ayah si Hakim ni tanya pada Hakim, "Adik, nanti adik kemas baju semua, ayah nak hantar adik pergi mengaji dekat kampung." Kampung tu kat mana? Kampung Hakim ni di Kedah. Sebab Hakim ni pun kacukan di antara orang utara dengan orang KL lah kot. Sebab dia kata dia separuh ada di Kedah, separuh ada di KL. Jadi saya faham macam tu lah. Kalau salah betulkan saya lah. Jadi bermulalah episod di mana Hakim ni dibawa oleh ayah dia, dihantar ke pondok untuk mengaji lah. Dan Hakim pada ketika tu mengikut sajalah kemahuan ayah dia. Yalah, ayah mana yang nak tengok anak dia tak berjaya? Semua ibu bapa nak tengok anak dia berjaya. Cuma ayah Hakim ni dia nak bagi ilmu akhirat lebih lagi dekat anak dia. Dalam zaman sekarang ni ramai orang takut nak hantar anak pergi ke pondok ni mengaji agama. Sebab takut nanti anak tak boleh nak kerja, terlepas dunia lah. Tapi sekarang jangan bimbang dah. Sebab kalau tengok kan, banyak dah sekolah-sekolah pondok ni yang integrasikan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat ni dah sekata, dah cantik dah. Tak terlepas pun. Malah ada juga yang integrasikan sains dengan Quran di pondok. Malah lebih hebat lagi lah. Sebab mereka ni, mereka ni menguasai ilmu akhirat dan juga ilmu dunia. Itu yang kita nak, teknokrat yang faham agama. Hari pertama Hakim masuk ke pondok ni macam biasalah, agak sedikit kekok. Tapi Hakim cuba juga menyesuaikan diri. Di pondok tu rata-ratanya semua orang umur dia lebih daripada Hakim lah. Dalam banyak-banyak orang yang umur dia lebih daripada Hakim ni, adalah seorang yang umur dia sebaya dengan Hakim ni. Nama dia Muhammad. Jadi Hakim ni dia berkawan dengan Muhammad lah. Di mana Muhammad pun seronok juga sebab ada jugalah orang sebaya dengan dia masuk ke pondok tu. Taklah rasa terasing sangat. Hakim juga dia ada beritahu yang pada ketika ni dia tengah dalam proses mengamai satu ilmu di mana dia tengah belajar dengan Tok Wan dia. Dia kena amalkan ilmu tu selama 40 hari dengan bacaan-bacaan tertentu lah. Di mana bacaan dia tu simple saja tapi dia kena istiqamah, dia kena buat selama 40 hari, tak boleh putus. Jadi bila masuk ke pondok tu, dia agak susah lah untuk Hakim ni nak beramal dengan ilmu dia. Tapi walau bagaimanapun, rasanya Hakim dia cari jalan lah. Dia macam ni, kalau nak 1000 daya, tak mau 1000 dalih. Kalau nak tu, kat mana pun boleh buat. Hari pertama Hakim tu, bukan saja dia dah mula berkawan, Hakim dah mula main bola pun kat sana. Di mana Hakim ni pun orang yang terror jugalah bersukan. Dan bila main bola ni, lagi senang dapat kawan lah. Laki ni senang nak berkawan. Kadang-kadang duduk tepi sebelah tegak pasal motor pun jadi kawan dah. Minta okok sebatang pun jadi kawan dah. Laki tidak memerlukan sebab untuk mencari kawan. Bila malam menjelma, maka beramai-ramailah pergi ke kantin untuk makan. Dan kali ni menjadi kejutan budaya jugalah pada si Hakim ni. Sebab apa? Sebab pertama kali Hakim makan dalam dulang beramai-ramai. Sebab selalunya dia ingat makan pakai pinggan. Yalah duduk sekolah pondok, jadi makan sunnah lah, makan share satu dulang tu kan. Tapi tak katalah, budak umur 12 tahun mana nak tahu lagi. Tapi untuk umur 12 tahun ni, Hakim ni kategori yang pandai lah, yang matang jugalah. Dia boleh berfikir. Dia boleh
Dia boleh tengok dan boleh analyse keadaan-keadaan di situ. Setelah makan apa dah semua, Hakim dan semua murid masuk ke dewan lah untuk ada aktiviti dalam dewan tu. Dan selalunya aktiviti dia baca kitab ataupun baca Quran. Dan ketika tu Hakim ni dia dengan Muhammad lah, daripada sembang-sembang sikit. Hakim pun baru masuk, jadi tak ada kitab sangat lah nak baca pun. Baca Quran pun mungkin sikit-sikit lah. Kita kenal-kenal ramah mesra dulu. Dan ketika Hakim tengah bersembang dengan Muhammad ni lah, satu kejadian telah berlaku. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku tu adalah, apa yang Hakim rasakan tu adalah satu perasaan yang aneh, di mana Hakim rasa ada sesuatu ataupun ada satu energi, satu kuasa yang cuba nak menembusi dia punya sukma dia punya jiwa raga dia. Dalam bahasa mudah dia, Hakim beritahu, dia cuba nak scan Hakim lah. Hakim rasa pelik waktu tu. Dia rasa macam kan ada sesuatu yang nak try dia. Yang nak cuba dia. Kalau orang Kedah panggil ni, dia nak sudi Hakim lah. Mungkin orang ni tahu Hakim belajar ilmu-ilmu macam ni. Jadi dia nak cubalah budak ni terang mana, budak ni sejauh mana dia mampu dengan nak bawa ilmu-ilmu ni. Hakim pada ketika tu dia melihat kiri dan kanan lah. Nak tengok siapa yang buat kat dia ni, siapa yang tengah duk scan dia, yang cuba untuk buat ilmu batin pada dia ni. Dan ketika ni lah Hakim share satu petua pada kita, di mana petua ni kita boleh pakai lah. Bila orang tu lalu sebelah kiri dan tengok kita pada sebelah kiri, kemudian bila kita bernafas, kita rasa berat. Hidung kita ni nafas berat sebelah kiri, maknanya ada sesuatu ataupun orang tu tengah cuba kita. Belah kiri lah sebenarnya kalau orang nak buat ilmu ni. Saya tak tahu pula kenapa tak buat belah kanan. Sebab Hakim dia tak cerita pun. Mungkin nanti next video dia cerita. Hakim dengan ilmu yang dia belajar tu, dia cuba untuk cari balik lah siapa. Dan ketika tu lah Hakim nampak orang yang tengah scan dia tu, yang tengah buat kat dia tu lah, yang tengah guna ilmu batin pada dia tu. Apa yang Hakim bagi tahu, lelaki yang cuba untuk uji Hakim tu berumur dalam lingkungan 20-an macam tu lah. Mungkin lelaki tu dia tengok Hakim ni budak 12 tahun, tapi dah ada ilmu-ilmu macam ni, dia nak cuba lah, nak try lah budak ni terang mana sangat, sejauh mana kehebatan budak hingusan ni. Hakim yang pada ketika tu dah tahu apa nak buat, sebab dia tahu ilmu yang digunakan oleh lelaki tu adalah ilmu nafas. Tapi Hakim beritahu yang ikut tempat, ilmu nafas ni dipanggil juga dengan nama-nama lain, ada nama tersendiri dia lah, mengikut daerah dan guru tu nak ajar. Jadi apa Mat ni buat untuk counter balik benda yang berlaku pada hari pertama tu, malam pertama tu? Hakim dia bagi tahu, dia baca Bismillah 5. Bismillah 5 ni macam mana? Bismillah 5 dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah lah, dengan bacaan tu dia boleh menawak segala ilmu-ilmu orang nak buat pada kita. Hatta kalau kata orang dulu lah beritahu, orang yang buat tapai, kalau kita baca ilmu ni ataupun beramai dengan ilmu Bismillah 5 ni, tapai tu boleh tawak. Punya nak cakap ilmu ni ilmu penawak. Penawak kepada penyakit, penawak juga kepada sihir. Jadi Hakim ni pun dia berulang-ulang kali membaca Bismillah 5 ni sambil mengangkat jari dia. Dia angkat jari macam tu lah, jari telunjuk ni. Bila baca dan angkat jari telunjuk saja, yang ni mungkin untuk kita bertahan sajalah. Sebab Ahmed cakap kalau kita halarkan ke orang tu, dia boleh menjadi serangan pada orang tu. Jadi sekali dia ingat kita nak berlawan dengan dia pula lah. Dan apa yang dia katakan boleh muntah darah. Itu saya tak tahulah tu. Yang tu kalau kata Hakim ada seronok lagi tu nak dengar cerita dia. Jadi saya cuba sampaikan dengan sehabis baik saya lah. Adakah cerita ni tamat di situ saja? Tak lagi, tak tamat lagi. Tadi baru masuk awal malam. Ni dah malam pula. Nak waktu nak tidur dah. Ketika nak tidur ni, macam biasalah, student-student kat pondok ni akan dibekalkan dengan seorang satu tilam. Dia bukan share, dia bukan macam zaman dulu ni, tidur atas lantai saja, atas tikar mengkuang saja. Tak. Sekarang pondok pun dah semua sempoi dah. Dah menyediakan fasiliti yang mewah lah, hebat lah. Bagi keselesaan kepada orang yang nak belajar agama ni. Orang belajar ilmu dunia pun kita bagi katil, takkanlah nak belajar pasal agama ni, pasal Quran ni, kita nak bagi benda-benda lekeh saja. Jadi kalau nampak lah pondok ke, mahat-mahat tafiz ke, bagilah sumbangan kat mereka. Sekurang-kurangnya kita nak belajar tak mampu, kita bagi orang belajar, kita dapat pahala tu juga, insyaAllah. Jadi ketika mereka tengah duduk tidur tu, Hakim ni macam biasa lah. Pada hari pertama ni, perjalanan dah jauh daripada rumah dia, nak pergi ke pondok tu. Lepas tu dah sampai-sampai tu nak pergi tibai main bola sepak pula. Malam ni si letih lah punya. Jadi bila letih tu, Hakim ni dia tak tunggu lama lah. Letak kepala je, raib terus lah, hilang terus. Pergi ke alam di sebalik mata. Dan Hakim beritahu disebabkan dia letih sangat,
dia pun terlupalah nak baca doa. Sebab ialah letak-letak kepala, tengok atas, kelip-kelip mata, pap. Dia pun tak sedar time bila dia tidur. Jadi dia pun terlupalah nak baca doa. Tak sengaja. Kita pun ada juga 1-2 hari tu kan. Duduk-duduk atas kursi, kadang-kadang terlampau letih sangat, boleh tertidur juga. Macam tu lah. Jadi waktu dalam tidur tu, Hakim merasakan sesuatu yang pelik. Di mana Hakim kena serang pada ketika tu. Hakim kata, seolah-olah ada sesuatu yang melompat terjun atas badan dia. Hakim terjaga daripada tidur. Dia bangkit dalam keadaan berpeluh. Dan Hakim sedar waktu tu yang dia tengah diserang. Hakim pun bangun pada tidur. Dia cuba tengok kiri dan kanan. Bila dia tengok kiri dan kanan, dia pun perasanlah orang yang sama, yang scan dia, yang try dia tadi dalam bilik kuliah tadi ni, tidur satu bilik dengan dia juga. Dan ketika tu jam menunjukkan pukul 2 pagi. Hakim bingkas bangun berdiri untuk ke toilet lah pada waktu tu, untuk basuh muka sikit. Dan ketika Hakim nak keluar tu, Hakim dia ada cakap sikit lah. Malam ni ada juga kot ada orang nak muntah darah ni. Kemudian Hakim pun keluar. Hakim dia tak maulah nak berlawan sangat pada ketika tu. Sebab kalau Hakim gunakan ilmu dia, mungkin ustaz-ustaz situ, cikgu-cikgu situ boleh perasan yang Hakim ni ada mengamalkan satu ilmu. Jadi setakat tu dululah cerita si Hakim ni. Nanti Hakim mungkin akan hantar lagi lah cerita-cerita dia yang seterusnya. Itu pun dah memberi gambaran kepada kita apa yang lepas ni si Hakim ni bakal hadapi. InsyaAllah nanti kalau Hakim ada hantar lagi cerita dia, saya akan ceritakan lagi. Kalau boleh kita import Hakim main cerita kat sini lah. Tapi sayangnya Hakim tak ada di sini. Dia ada di tempat yang jauh jugalah, KL kot. Nanti kalau dia balik raya ke apa ke, kalau dia sudi, kita sembang dengan dia terus. Cerita yang kedua ni pula berlaku kepada sepasang suami isteri yang pi ke Shah Alam. Sebab waktu tu ada perlawanan bola kot tak salah, friendly. Jadi mereka ni daripada mana tak tahulah, dia tak cerita dia daripada negeri mana, tapi membuat perjalanan ke Shah Alam untuk tengok friendly orang lawan bola. Kawan-kawan mereka lah kot. Jadi disebabkan mereka pi ke Shah Alam, mereka pun mengambil keputusan untuk menyewa di sebuah hotel. Hotel ni dipilih oleh si suami. Kita namakanlah pasangan ni Syah dan Man. Senang sikit nak cerita. Syah dan Man ni pasangan suami isteri, di mana mereka ni menetap di sebuah hotel dipilih oleh Man. Hotel ni agak mewah lah. Man ni bila bawa bini ni, dia nak bagilah bini dia duduk hotel yang cantik sikit lah, baru seronok. Selesai Man dan Syah ni check in dalam hotel tu, mereka pun mandi-mandi dululah, bersihkan diri dulu, rehat-rehat sat. Dan kemudian mereka ni pun keluarlah untuk makan malam. Di samping makan malam tu nak ronda-ronda jugalah, tengok Shah Alam tu, tengok ICT, tengoklah tempat-tempat menarik di situ. Jadi ketika mereka keluar daripada bilik, dah kunci pintu apa semua, mereka pun melaluilah satu kawasan nak turun ke lobi. Masa mereka tengah berjalan tu, ada seorang budak yang tiba-tiba lalu. Hampir-hampir Syah nak terlanggak dengan budak tu. Dan budak tu pula memang nampak pucat lah, nampak macam tak ada perasaan je dia tengok Syah. Syah pun pelik lah, awak budak ni, dia nak langgak aku, dia pula tak puas hati tengok aku. Tapi Man ni dia tak mau nak besar-besar kes. Alah, kes budak je pun, bukan langgang lagi, baru nak terlanggang. Jadi kita sebagai orang lelaki ni tak masalah, selalunya kita akan, okay sorry bro, kita jalan je. Jadi Man pun dia tarik Syah, tak apalah Syah, mungkin dia tak nampak tu kot. Syah pun okey lah, sebab tak mau lah spoil mood. Dia pun berjalan lah turun untuk pergi makan dulu. Masalah kereta ni, Syah ni pun dia bagi tahu lah dekat Man ni, awak tak nampak ke budak tu macam dengan pelik je. Man ni tak kata apa lah, dia pun tak fikir dah benda tu. Dan dia bagi tahu kat Syah ni, biasalah awak tak ada fikir sangat lah, kita main sini nak seronok-seronok. Jadi Syah sebagai seorang isteri yang solehah, dia pun dengar lah cakap lelaki dia, tak payah duk fikir pun, tak dapat duit pun duk fikir sangat-sangat. Selesai makan dan ronda-ronda dekat Shah Alam tu, dah pi dah dekat uptown Shah Alam, dah pi dah dekat ICT Mall, main dah salji kat sana apa semua. Nak balik tidur lah, esok kan ada friendly main bola, nak tengok orang main, tak tahulah sama ada lelaki dia main ataupun tengok saja. Tapi yang penting dia pergi tengok. Tapi yang penting terlibat dengan friendly main bola. Pada malam tu of course tak lepas nak tidur, sebab bilik pun cantik, hotel-hotel mewah. Dan Syah ni bagi tahu, Syah ni dia ada satu masalah sikit kalau nak tidur di tempat baru. Dia akan tidur mengiring kanan, mengiring kiri sebelum dia nak boleh tidur lah. Biasanya dia akan mengiring kiri dan selalunya dia akan terjaga di tengah-tengah malam. Selalunya 2-3 kali lah. Badan kita nak adapt dengan tempat baru ni, biasalah setiap orang dia berlainan gejala dia. Setengah orang dia terjaga, setengah orang tak boleh tidur langsung, setengah orang dia kena pusing-pusing dulu, main-main mata dulu. Jadi inilah yang berlaku kepada Syah. Tapi Syah ni dia gagahkan diri untuk tidur. Lalu Syah ni pun tertidur lah. Laki dia senang je, tak tahu apalah, terus tidur, terus man ni. Masa dua pasangan suami isteri ni tidur, Syah terjaga di tengah malam. Syah ni dia ada habit dia bila dia terjaga tengah malam, dia akan tengok jam ke berapa.
Jadi waktu dia tengok tu, jam menunjukkan pukul 2 pagi. Dan yang mengherankan Syah waktu dia tidur, dia buka lampu tepi dengan lampu toilet. Dia tak maulah gelap sangat, dah lah tempat baru. Tapi waktu dia jaga tu, kelam gelemat. Namun Syah tak pelik sangat lah, dia tak panik. Sebab bagi dia, mungkinlah laki dia yang tutup lampu tu sebab susah nak tidur lah. Terang benderang sangat. Kemudian Syah pun sambung tidur. Bila Syah sambung tidur, sekitar pukul jam 4 pagi, Syah terjaga lagi. Tapi kali ni, Syah tengok lampu bilik ayak terbuka dan ada orang dalam bilik ayak tu. Bila Syah tengok ke kiri dia ni, nak tengok laki dia lah. Laki dia tak ada. Maknanya laki dia lah dalam bilik ayak tu. Jadi Syah pun tenang balik dan kemudian dia pun sambung balik repeat tidur kali kedua. Dan seterusnya pukul 6.30 pagi. Di mana kali ni Syah dikejutkan oleh laki dia untuk bangun sembahyang subuh. Bagus laki dia ni. Jadi laki ni macam tu lah. Kita kena utamakan solat dulu. Kena jaga anak bini kita. Kita seorang-seorang lah tak apalah. Tu pun kalau lelaki, kalau ada adik, kena kejut adik, kena kejut mak. Kita bertanggungjawab dengan semua tu. Kalau ada member, kita kena ajak member sekali lah semayang. Dia tak mau ke dia mau ke, tu urusan lain. Yang penting kita kena ajak dulu. Waktu ni dia pegang laki dia tengok laki dia ni panas badan. Seolah-olah macam demam. Sebab semalam dia tengok laki dia okey je. Dia tanya laki dia, "Abang, awak kenapa nampak panas ni? Awak demam ke?" Laki dia senyap je. Laki dia tak apalah, awak siap-siap. Jom kita pergi breakfast. Kita check out terus. Syah ni rasa pelik lah. Awal nak check out. Baru pukul berapa kan? Kiranya daripada pukul 6.30 tu nak semayang gedebuk-gedebak apa, mandi-mandi apa semua tu, nak keluar breakfast tu mungkin dalam pukul 8 lah kot. Jadi masa nak check out tu lah, lepas keluar pada bilik, lepas lalu di tempat yang semalam tu, lepas nak terlanggak dengan seorang budak tu, yang Syah nak terlanggak dengan seorang budak tu, dia tengok balik ke bilik yang budak tu baru keluar. Rupa-rupanya bilik itu bukan bilik pun. Dia adalah bilik hos pilih bomba tu saja, bilik kecil je. Sedangkan semalam mereka nampak bilik tu bilik besar, bilik macam dengan bilik orang lah, bilik di hotel tu. Kemudian Man ni pun dia pegang Syah, dia tarik je lah. Syah duk pelik lah. Bila sampai kat kaunter, Man pun dia serah balik lah kunci apa semua, nak tanda nak check out. Dalam kereta lah, Man dia tercakap sikit, dia ada beritahu dekat bini dia. Rupanya daripada semalam dah dia dah bagi alamat kat kita. Kita tak perasan. Lagilah pening pula Syah ni, alamat apa pula dah ni bang. Tapi pada waktu tu Man cakap, tak apa, kita pergi breakfast dulu, nanti kita sembang kat sana. Masa kat tempat breakfast ni lah, Syah tanya sungguh-sungguh lah kat lelaki dia, apa yang abang maksudkan tadi tu? Kemudian Man pun ceritalah apa yang jadi kat dia. Dia ceritalah, semalam ni waktu Syah tengah tidur, dia terjaga di tengah malam. Dan Man ni tak tengok jam ke berapa, tapi tengah malam lah. Dia benar pada ketika tu, dia perasan ada satu sosok tubuh perempuan yang berpakaian putih berambut panjang tengah duduk mengiring di tepi bini dia. Man pun tengoklah juga. Benda apa ni? Mungkin-mungkinlah Man salah pandang ke, mungkin efek tak talah letih sangat ke. Man buka mata lagi luih untuk pastikan apa yang dia tengok tu. Dan bila dia buka mata lagi luih tu, sosok hantu tadi ni tu, dia berpusing pula pergi depan kaki Man ni. Man, dia terkejut, dia terus bangkit duduk untuk tengok betul tak betul. Dan ketika dia nak bangkit duduk tu, dah bangkit duduk dah lah, dia rasa tertolak ke belakang balik. Bila tertolak ke belakang balik, tak semena-mena perempuan tu terapung betul-betul atas badan dia. Muka bertentang muka dengan dia. Dan pada ketika tu badan Man rasa sangat berat. Man dia cuba baca apa yang dia tahu, apa yang dia belajar, apa yang dia ingat. Dia baca semua ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah waktu ni Man tak lupa benda-benda ni. Orang jaga solat insya-Allah tak lupa. Dan ketika Man berusaha membaca kalimah-kalimah suci Al-Quran ni, maka pertolongan Allah pun sampai. Tak lama benda tu hilang. Dia sayang sungguh bini dia. Dia tak tengok diri dia dulu, dia tengok dulu bini dia apa jadi. Dia tak gerak lah bini dia. Dia takut bini dia panik, takut ke. Kemudian Man ni pun dia baca doa sikit, dia tidur balik. Dan sekitar pukul 4 tu Man ni dia bangun. Dia bangun untuk pergi toilet lah, mungkin nak terkencing lah kot. Tadi ni peristiwa tadi ni tak ada kencing lagi. Ni dah bangun nak pergi kencing dulu kat toilet. Jadi masa tu lah yang si Syah ni nampak orang masuk toilet tu, lelaki dia lah tu. Pukul 4.30 tu dia pergi kencing. Jadi selesai dia khadah hajat, buang air kecil ke air besar ke, dia keluar nak tidur balik. Dan ketika ni dia dengar bunyi agak bising di koridor jalan, sepanjang jalan tu lah. Jadi dengan rasa ingin tahu, Man ni pun pergilah ke pintu tu untuk tengok benda apa. Tu ada lubang kecil kan untuk usah orang kat luar. Jadi bila dia tengok di ruang kecil tu, dia nampak ada orang kat luar, staff hotel tu tengah duduk depan pintu. Terkejut lah dia, kok lah ada emergency ke, ada apa-apa kan staff hotel ni nak bagi tahu kan. Dia pun buka lah pintu. Man buka pintu, orang baik sungguh. Lepas tu dia tanya dulu, "Ya cik, ada apa?" Kan, tak pun tunggulah staff ni ketuk pintu ada. Dia terus buka pintu. Dia tanya, "Ya cik, ada apa?"
Dan orang ni, staf hotel ni, terus masuk dalam tu. Dan masuk dalam keadaan gelak seperti orang psycho, seperti orang gila. Yang di mana Syah beritahu dia tak tahu nak cerita lagu mana orang ni gelak. Laki dia pun tak tahu nak describe, tapi sangat-sangatlah menakutkan ketika tu. Dan yang lagi menakutkan, sosok yang berupa staf hotel tu duk tunjuk dekat bini dia ni, dekat Syah ni yang tengah duk tidur waktu tu. Man dah tunjuk bini dia, dia rasa takut jugalah, takut buat apa kat bini dia. Tapi pada ketika tu bila dia tunjuk bini dia, sosok hantu yang menyerupai staf hotel ni pun dia berlalu pergi, tapi dia tak keluar ke pintu. Dia menembusi dinding yang menyebabkan Man ni lagilah terkejut. 2 kali dia jumpa hantu. Jadi Man ni pun dia tutup pintu, dia baca doa apa semua, dia tidur balik lah. Kemudian sedap-sedap pagi saja dia bangkit sembahyang subuh apa semua, dan dia bawa lah bini dia untuk keluar. Man ni saya respect satu lah, sebab dia mampu untuk mengawal perasaan dia tidur juga sampai habis. Dan ketika ni lah waktu mereka duk tengok friendly main bola tu, member mereka lah, kawan-kawan mereka ni tanya lah, Iman kau tidur mana semalam? Hotel mana kau tidur? Man pun ceritalah hotel sekian-sekian kepada kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia cakap, weh Man, aku nak beritahu lah, orang-orang Shah Alam memang takkan duduk lah di hotel tu. Sebab orang tahu hotel tu banyak pakar. Man tak terkata apalah. Lepas tu mereka ada tanya lah, Man, apa jadi malam tu? Man tak cerita apa. Sebab yang cerita ni bukan Man. Bini Man, Syah tu yang cerita. Man mungkin dia tak suka kot nak lebih-lebihkan benda ni. Lagipun hotel tempat orang cari makan. Takut lagi bila dia cerita benda ni melibatkan hotel tu, susah lah orang nak cari makan. Kita bukan nak menjatuhkan mana-mana perniagaan ataupun kita nak rosakkan satu imej tempat tu. Cuma yalah, setiap tempat ada cerita misteri dia, ada cerita-cerita yang macam ni. Kita cuma nak cerita yang tu saja. Sekurang-kurangnya bila kita nak masuk tempat tu, kita tahu apa nak buat. Kita bacalah ayat-ayat pendinding kita. Benda ni ada di mana-mana. Sebab tu Rasulullah SAW dia ajak kita doa-doa untuk kita menjaga diri kita. Jadi setakat ni dulu 2 cerita daripada saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang dengan cerita yang lagi menarik, insyaAllah. Terima kasih kepada anda semua yang sudi untuk dengar cerita ni sampai habis. Anda ada salah silap, saya minta maaf lah. Semua yang baik daripada Allah, yang tak baik itu daripada diri saya sendiri. Dan ingat geng, jangan tinggal solat, jangan lupa selawat. Assalamualaikum.